Ada benda pelik dan menarik pasal Uncle Roger yang dah lama aku perasan. Hello, my name is Uncle Roger. Uncle Roger ni bagi siapa yang tak kenal adalah influencer makanan antarabangsa yang naik sebab dia selalu tibai cara Mat Saleh buat nasi goreng. Oh my god. Mula-mula dia naik tu ada beberapa benda yang aku langsung tak sangka pasal diri dia. Pertama, dia panggil diri dia Uncle. Aku ingat dia ni dah tua lah. Tapi rupanya beza umur dalam 2 tahun je dengan aku. Maksudnya taklah pakcik sangat. Jap. Alamak. Dua tak sangka brother ni orang KL je rupanya. Orang KL mendunia. Terbaik Uncle. Bukan Uncle, abang. Benda yang bagaimanapun buat saya termenung lama pasal Uncle Roger ni adalah dia ni entah kenapa sangat terbuka mengaku guna monosodium glutamate. Alah, serbuk perasa yang brand Ajinomoto itulah. Tanpa malu tanpa segan dia mempopularkan penggunaan MSG. Waktu saya tengok apa yang dia buat ni, saya rasa awkward lah juga. Iyalah, sebab dari dulu kan masyarakat Malaysia ni ada sentimen yang tak baik pasal MSG ni. MSG ni tak bagus. Sebab apa? Macam tak berapa jelas dia buat sakit kepala, tak sihat, something. Jadi saya fikir, pempengaruh makanan antarabangsa dari Malaysia pula tu boleh ke mengaku guna MSG? Kat seluruh dunia dia mengaku. Jadi saya pun cuba ikutilah apa respon influencer antarabangsa yang lain. Dan rupanya situasinya lebih menarik dari yang saya sangka. Chef antarabangsa banyak yang terima MSG. Ma. Tapi masyarakat umum, netizen macam ada dua aliran. Satu aliran tradisional yang menentang MSG lah, kata dia memang dari dulu kita tahu dia tak berapa tak bagus. Tapi satu lagi aliran menerima MSG, terutama bagi generasi yang baru. Sebab dia orang kata tak ada bukti pun benda ni berbahaya. Bila saya korek benda ni, saya sendiri pun macam terfikir balik lah. Sejak kecil sebenarnya, kenapa aku dibagi tahu benda ni tak elok sebenarnya? Disebabkan dari kecil saya dah terdedah dengan macam-macam hoax yang dianggap fakta yang benar 30-20 tahun lepas. Tapi kemudian rupanya palsu bila dikaji lanjut. Ini bukan anak kena sumpah sebab dahaka weh. Jadi saya terfikir, adakah kisah MSG ni pun macam tu? Dan bila dikorek, ceritanya sangat-sangat menarik. Jadi dalam video ni, jom kita teroka tentang kisah di sebalik MSG, bagaimana dia dianggap buruk dan perubahan persepsi setelah berpuluh-puluh tahun. Ada berapa jenis rasa yang lidah kita boleh rasa? Ini soalan yang menarik sebab jawapan manusia 100-200 tahun lepas berbeza dengan jawapan manusia sekarang. Walaupun lidahnya lidah yang sama. Orang dulu kata ada 5 jenis rasa: masam, masin, pahit, manis dan pedas. Tapi lepas tu orang mula temui bahawa pedas ni dia bukan rasa. Dia macam sensasi mekanikal pada kulit dan bukan cuma lidah. Kalau korang cucur cili dekat kulit tangan korang, korang akan rasa pedih pedas juga dekat cili tu, sama macam yang korang rasa pada lidah lah. Tapi kalau korang genggam peria yang pahit, korang tak rasa pahit pada kulit tangan korang. Sepatutnya lah, tapi kalau korang rasa pahit dekat tangan, mungkin boleh isi mana-mana borang Akatsuki yang terdekat. Ada bakat luar biasa tu. Profesor Jepun pada tahun 1900 bernama Kikunai Ikeda tak puas hati. Dia kata tak cukup ada 4 jenis rasa je, ada lagi rasa yang kelima. Rasa kelima ni kita boleh rasa contohnya bila kita minum sup rumpai laut. Untuk buktikan adanya rasa yang kelima ni, Prof Ikeda ekstrakkan bahan yang terkandung dalam rumpai laut. Lalu dia jumpa asid organik yang bernama glutamic acid. Inilah bahan yang menyebabkan rasa kelima tu. Prof Ikeda panggil rasa ni dengan nama umami, daripada perkataan umai yang bermaksud sedap. Asid glutamik ni bukan bahan kimia alien ke apa, dia memang kita jumpa banyak dalam alam semula jadi. Bila korang makan rumpai, keju, ikan bilis, daging, korang akan makan juga asid glutamik. Cuma apa yang Prof Ikeda ni buat adalah dia jadikan glutamate tu dalam bentuk garam. Dia kahwinkan dengan sodium, itu yang jadi monosodium glutamate dalam satu perkahwinan yang stabil.
dan sedap. Bentuk garam ni mudah, kita boleh tuang je dekat makanan untuk kita dapatkan rangsangan rasa umami tu, dan korang tak payah nak masuk makmal lah nak umamikan nasi goreng bujang korang 3 hari lepas yang tak habis tu. Prof Ikeda kemudian pasarkan produk baru ni dengan nama Ajinomoto. Satu brand yang sangat kesian sebab dah 100 tahun lebih Aji ni masih tak ada motor. Produk ni kemudian berkembang di Asia termasuk jiran-jiran Jepun. Tapi dia bukan dipasarkan dengan nama MSG, monosodium glutamate. Berselirat lidah pakcik-makcik Jepun dengan Cina nak sebut. MSG je kot satu-satunya bahan makanan yang kita panggil dengan nama saintifik. Just a little sodium chloride. Actually, dude, it's salt. Produk ini dikenal dengan nama brand dia lah, Ajinomoto. Maksudnya essence of taste, intipati rasa. Selama 60 tahun lebih, Ajinomoto MSG ni digunakan sebagai penambah perisa makanan. Dia macam cheat code lah nak buat makanan rasa lagi sedap. Dan selama tu juga brand Ajinomoto ni hidup tenang tanpa apa-apa sentimen buruk terhadap produk tu. Lepas Perang Dunia Kedua, tentera Amerika adalah bawa balik beberapa produk daripada negara yang diorang dah bom tu, antaranya Ajinomoto ni, dan diorang jadi suka. Dia murah, dia perasa makanan yang boleh buat makanan rasa sedap, jadi dia mula digunakan dengan sangat banyak di dalam industri, terutama untuk industri makanan proses. Makanan proses ni je tahu korang suka, tapi dia tak berapa nak sihat sebab macam-macam bahan kimia tambahan yang diorang letak nak buat makanan-makanan proses ni tahan lama, rasa sedap lain macam. Cumanya bila korang makan makanan proses yang memang tak elok, tak berkualiti ni, tapi kebanyakan makanan ni letakkan MSG nak buat dia ada lebih rasa, bila korang tak sihat, korang rasa salahnya pada makanan proses yang tak berapa nak elok ni ataupun MSG. Tahun 1968 kemudian berlakulah satu titik besar dalam sejarah MSG, iaitu bila dia kena cancel. Di Jurnal Perubatan England, satu surat dihantar oleh Dr. Ho Man Kwok bertajuk Sindrom Restoran Cina, di mana dalam surat tu dia kata bahawa setiap kali dia makan di restoran Cina, dia akan rasa satu simptom yang pelik. Dia rasa kebas di belakang leher yang kemudian merebak ke bahagian belakang badan. Dia senaraikan ada beberapa benda yang dia syak adalah punca. Wine yang banyak, garam atau mungkin MSG, monosodium glutamate. Ini adalah kali pertama dalam sejarah jurnal sains menyebut perkaitan MSG dengan rasa tak sihat. Itu pun cuma satu baris dan dalam nada tekaan macam MSG kot sebab dia orang guna kan, mungkin itu puncanya. Dan surat ini adalah apa yang kita panggil sebagai anekdotal. Dia adalah pengalaman peribadi Dr. Ho Man Kwok ni sendiri, mungkin boleh jadi dekat dia je, tak jadi dekat orang lain. Macam kalau saya kata perut aku tak tahan makan nasi lemak Cik Kiah tu, tapi punya ramai yang makan bagi-bagi okey je. Itu adalah kisah pengalaman anekdot dan bukan kajian saintifik, tapi ia dah cukup untuk jadi bara kecil yang memarakkan kebakaran besar kebencian dan prejudis. Ajinomoto mula dianggap sebagai bahan utama tak sihat penyebab sindrom restoran Cina. Sebelum adanya istilah artis, influencer kena cancel, brand Ajinomoto ni telah pun kena cancel 40-50 tahun lepas. Tapi menariknya, produk ni masih ada dan nampaknya makin berkembang luas. Bermakna dia berjaya mengharungi badai kena cancel selama puluhan tahun. Apa yang berlaku? Daripada surat ini pun ada beberapa perkara pelik, tak tahu korang perasan ke tak. Pertamanya, Ajinomoto ni adalah produk Jepun, bukan Cina. Jadi inilah clue utama yang melatari sebab apa sebenarnya orang mula benci dengan MSG ni. Perkauman. Mat Saleh US dulu bukannya tahu beza sangat pun antara Jepun, Cina, Korea, dia panggil semuanya Cina atau Asia. Orang Asia ni semuanya perangai sama, nampak pun macam sama.
pada pandangan diorang lah. Orang Melayu pun Asia juga, tapi bukan diorang tahu anime dari Jepun tu diorang panggil kartun Cina. Cumanya anime Cina pun dah sangat hebat sekarang. Kadang-kadang ada yang lagi power daripada anime Jepun tu sendiri. Jadi kebencian terhadap MSG ni dan tuduhan kepadanya dimarakkan oleh perkauman. Orang Amerika tak suka imigran Cina, dan sebab negara China dah mula jadi seteru utama empayar mereka. Makanya makanan Cina menjadi sasaran prejudis. Dan sekali lagi tuan-puan, Ajinomoto ni produk Jepun. Cumanya perkauman sentimen ni satu hal, betul ke produk MSG ni adalah buruk untuk kesihatan? Jadinya selama puluhan tahun ada sangat banyak ratusan kajian dibuat terhadap MSG. Antaranya diorang bagi peserta uji kaji 2 sampel makanan. Satu yang ada MSG, satu lagi placebo yang tak ada MSG lah. Peserta tak tahu makanan yang diberikan kepada mereka ada MSG ke tak. Alah, pengkaji pun tak tahu supaya tak ada bias. Kajian jenis ini diberi nama double blind, iaitu dua pihak buta. Hipotesis dia, kalau betul MSG ni tak sihat, peserta yang diberi makanan MSG ni dijangka sepatutnya lagi banyak tak sihat lah daripada yang tak makan. Tapi jangkaan ini tak berjaya dibuktikan. Sama je antara orang yang makan MSG dengan tak makan MSG. Kajian yang dibuat oleh macam-macam agensi, swasta, kerajaan hampir sepakat, hampir ijma' tak menjumpai perkaitan makan MSG dengan sakit. Malah FDA Amerika Syarikat sendiri, negara yang asalnya datang sentimen negatif ni lah, diorang sendiri kata bahawa MSG dalam makanan secara umumnya adalah selamat. Kesatuan Eropah kata MSG adalah bahan makanan yang paling banyak dikaji, dan ratusan kajian saintifik merumuskan MSG sebagai selamat sebagai penambah perisa makanan. Keseluruhan kisah ini adalah manifestasi satu realiti yang buat saya menung panjang lah sampai sekarang. Bila sentiasa ada dua versi cerita, satu buruk, satu baik, kenapa macam versi yang buruk tu lagi cepat menang? Walaupun versi baik tu ada sangat banyak kajian, ada banyak bukti dan banyak usaha untuk merungkai kebenaran, dan versi buruk tu cuma ada beberapa bukti-bukti rapuh. Kenapa kita sentiasa akan pilih versi buruk tu dan versi baik tu macam tak pernah sampai kepada kita? Kenapa budaya cancel adalah lagi cepat, lagi berkuasa dan tahan lama berbanding kita sabar, kita kaji dulu, kita tak bayun. Kisah MSG ni juga adalah satu pengajaran bagi kita. Walaupun kita mungkin kena cancel dengan cara yang tak adil, kalau kita sabar, kita boleh bangkit semula daripada prejudis yang dalam. Itulah yang dibuat oleh syarikat Ajinomoto, usaha puluhan tahun untuk lawan persepsi yang sangat kuat bertapak. Lebih menarik, Ajinomoto tak berhenti di situ. Daripada sekadar pengeluar MSG, syarikat ini membangunkan bidang aminosains, satu cabang sains yang meneliti fungsi asid amino dalam tubuh manusia dan alam semula jadi. Mereka kini menjadi peneraju global dalam sains nutrisi, kesihatan, sukan dan kelestarian makanan dengan penyelidikan merangkumi suplemen sukan seperti Amino Vital, nutrisi perubatan dan penyelidikan bioteknologi. Apapun kesimpulan akhirnya adalah apa saja penilaian cerita yang kita terima tentang sesuatu, produk, individu, kelompok, tugas dan tanggungjawab kita adalah kita kena sentiasa bertabayun, sentiasa menilai dan nilai dan nilai. Yang paling penting adalah kita kena sentiasa berlaku adil.